kawan, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yes, okay guys, so hari ni di video kali ni kita nak menjelaskan mengenai toyol pula. So sekarang ni aku dekat dalam surau, so memang tak ada orang langsung lah. Dekat sini kita boleh buat video senyap-senyap guys, sebab kita faham kalau kita nak buat video dekat office memang kita tak boleh buat lah, sebab memang kita tahu peraturan dekat sini, dekat office, dekat tempat aku ni memang tak boleh buat video. Tapi dekat surau ni kita boleh. Ini memang aku sendiri nak, yang aku buat sendirilah. Tapi live TikTok jangan buat ya, sebab kalau kita buat live TikTok nanti memang kantoi. So sekarang ni kita nak bercerita pasal toyol. So toyol ni kita faham sendiri makhluk-makhluk ciptaan Tuhan jugalah. Toyol ni biasanya dia macam kira-kira kacang lah, apalah. Tapi korang tahu tak macam mana kita nak kenal pasti toyol tu macam mana, dan cara kita nak menghindarkan diri kita daripada dikacau oleh toyol. So apa mau masa kita masuk dalam video. Okay, so ini video pada penonton sana, macam mana kat cara kita nak kenal pasti apa tuan punya toyol ni pula. Tuan punya toyol ni dia ada satu ciri dia yang orang lain tak boleh nak tiru. Oh, apa benda? Okey, ini rahsia besar ni. Yang bomo ni pasal kita desak-desak dia kan. Ya. Kita tak boleh lah, nanti saya punya rahsia pecah dia cakap. Tok bomo ni, bomo siam ni lah. Tok Cha kita panggil kan, Tok Cha. Jadi dia kata macam ni lah kak, dia kata. Orang owner toyol ni Wan, dia macam ni Wan kita terpaksa berdiri sikit Wan. Boleh. Orang punya toyol ni, Bila katakan maghrib masuk, katalah 7.30, pukul 7 ni kita pakai ni mic ya. Pukul 7 dia akan datang. Katakan sekarang ni Umar Tan Sri ni nak pergi rumah banglo ni, dia akan jalan macam ni Wan. Tangan ni satu akan pegang belakang. Apa dia pegang tu? Dia sebenarnya ada tali tau, toyol tu. Dia jalan, dia bongkok sikit. Walaupun dia tegak macam Wan, tapi dia bila bawa toyol dia untuk tunjuk rumah-rumah yang dia ni, dia akan terpaksa tunduk sikit. Kau tengok ya. Rupa-rupanya toyol tu dia jalan macam tu guys. Dia membongkok sikit, tangan dia ke belakang. Ini satu ilmu baru yang aku belajar tau. Rumah ni malam ni kau tengok dia pegang ni tangan kat belakang ni pasal dia pegang tali. Macam dia bawa budak. Toyol ni kecil je. Tengoklah besar macam ni, kadang-kadang tak sampai satu kaki. Besar macam ni je. Kecil je toyol ni. Dia akan cakap, kau tengok rumah ni malam ni rumah ni lah contohnya. Dan toyol yang murah-murah ni Wan, dia tak boleh banyak-banyak rumah Wan. Pasal Wan beli 1,500 je tadi kan. Bajet tak banyak. Jadi paling-paling banyak dia boleh buat pun 2 biji rumah. Jadi tuan ni kena tengok betul-betul rumah mana yang ada betul-betul rumah mana yang berduit. Lepas tu arahan kena tepat. Macam Wan cakap tadi kan, kau ambil duit 100. Katalah Tan Sri ni banyak duit 50. 100 tu ada 10 keping je. Tu ialah rezeki Wan. Walaupun 50 ni tadi satu beg. Satu beg plastik ke apa, satu beg sampah hitam ke, dia takkan ambil. Astagfirullahalazim. Maknanya dia takkan ambil beg tu. Pasal perjanjian Wan dengan owner, dengan Tok Cha ni tadi adalah Wan nak ambil toyol murah je. Tok Cha bagi toyol yang kita boleh jalan kerja je lah, boleh buat kerja je lah. Dia macam tu. So kalau kita tengok orang di dalam depan rumah kita, kita tengok lain macam je. Dia akan tunduk, tangan dia satu kat belakang. Pasal dia pegang tali. Tangan kat belakang. Tangan kat belakang dia tunduk. Aku tengok yang si orang kata podcaster ni pun, host ni pun dia sendiri pun nak belajar jugalah cara-cara menjadi toyol lah ya. Beritahu. Macam dia, kita nampak dia cakap tu sambil cakap dengan orang belakang lah. Bagi tahu dia punya anak kecil dekat belakang tu lah. Selalu kat kampung-kampung yang terpencil ni selalu kejadian macam tu. Selalu laku kejadian-kejadian macam tu sebenarnya. Pada penonton sana, macam mana kat cara? Itu baru satu tau. Kita dah mengenali pasal cara untuk mengenal pasti tuan empunya toyol. So sekarang ni pula kita nak kenal pasti cara-cara menghindarkan diri daripada toyol pula. Jom. Apa kalau rumah tu masuk toyol, kau tabur je lah kacang hijau. Dia leka mengira tu. Tapi tak menjadi dah zaman sekarang ni. Dalam keadaan sampai sekarang masih toyol ni. Ada laku. Jadi apakah cara yang terbaik yang boleh kita buat untuk menghindar toyol ni masuk? Ini kita nak. Kita nak yang ni lah. Cara dia kita boleh bagi kacang hijau. Itu biasa common lah kan. Common basically kalau macam orang-orang yang nak elakkan diri daripada terkena toyol, dia macam perangkam untuk toyol lah. Kita bagi kacang hijau. Biasa dia kira-kira tu maksudnya kita dah tahu dah rumah tu memang ada penunggu ataupun toyol.
Tu ada. So senang je cara dia. Toyol ni dia alah pada dua perkara. Dia kalah pada dua perkara. Pertama kucing. Dia tak boleh jumpa kucing. Dia jumpa kucing tu dia rasa dia macam dia jumpa setan paling besar lah dalam hidup dia kot. Dia mencocok tadi. Betul. Tak boleh jumpa kucing. Pertama sekali kucing kan. So untuk yang kek level macam apa ni, selamat weh. Ada 20 ekor kucing weh. 20 setan tu jumpa. No. Katakan dia tengah masuk rumah tu, mak kucing kan satu binatang yang sangat peka dengan bunyi apa semua kan. Mak kucing tu datang, kata berhadapan dengan dia cabut. Itu pertama, kucing. Tapi orang kondo pula kan kata, kak rumah saya tak ada kucing kak kan. Contohlah kan, mana nak beli kucing kak. Dia kata rumah kondo macam ni tak boleh, maintenance tak bagi beli kucing apa semua ni. Okey, cara yang kedua adalah cari jala ikan yang terpakai. Jaring ikan, jala ikan tu yang dah terpakai tu, nelayan ke apa, kita sendiri punya ke apa, tapi dah terpakai tau. Yang dah koyak-koyak ke, yang dah reput tu, kita potong 4 segi. Potong 4 segi kecil kan. Kita baca je ayat kursi 3 kali. Ayat kursi, selawat Nabi 3 kali. Lepas tu kita gantung dekat pintu masuk dan pintu keluar rumah kita. Atas dia. Ni pintu kawan. Katakan ni pintu tingkap. Contoh pintu lah katakan ni. Atas tu letak benda tu. Dan niatkan dalam hati senang je. Ya Allah ya Tuhanku, aku tutup pandangan aku kunci rumah aku ni ya Allah. Kejap korang, bengar aku belakang ni agak sakit je. Tadi tak sakit, sekarang dia sakit. Okay, so the first one tadi, macam yang akak ni cakap, petua nak hindarkan diri pada toyol ni. The first one, kita kena bela kucing guys. Kucing tu penting je. Macam dekat tempat rumah aku, alhamdulillah lah, syukur nasib ada kucing. Kucing ni boleh menyelamatkan diri kita daripada serangan toyol ni lah. Pada anasir jahat, daripada toyol ke setan ke, cakap je macam tu. Pasal kita direct minta dengan Allah Ta'ala. Dia tak boleh bau hamis ikan tu. Dekat dia kalau katakan bau hamis ikan tu, dia tak boleh, dia kalah. So toyol ni, ini akak punya pengalaman dengan dengan Tok Muh dia. Mungkin orang lain kat luar sana dia lain, dia berbeza-beza. Ini dengan Tok Cha ni lah, bomo apa ni? Bomo Siam ni. Tok Cha ni yang cakap macam tu. Tok Cha ni yang dari segi Tok Cha ni punya ilmu, dia kata toyol ni jumpa 2 barang ni tak boleh. Satu kucing. Tu kata Tok Cha dia tak kucing warna hitam ke, warna putih ke, 3 color ke, 2 color ke, tak kisah. Tak kisah dia tu. Tapi kalau kucing jantan tu lagi power lah. Dia dapat yang ni. Apa dia? Kucing hat yang tu. Bukan bengal. Bukan hat yang tu tak ada kulit tu. Apa nama? Kucing mesin, macam mesin. Sphinx. Dia memang dapat yang Sphinx tu. No, apa benda ni? Macam kita jumpa pocong tu. Wih, gila betul. Jadi lepas tu kalau yang jala ikan yang orang kata apa, yang dah hanyir, yang dah orang tak pakai lah, nelayan tepi pantai tu apa, potong, ambil je mana selalu pintu kita masuk, kita keluar pintu utama. Kata kalau rumah ni contohnya satu pintu dapur, satu pintu depan, letak je atas dia tu. Tapi kena ada niat tau. Ya Allah ya Tuhanku, aku jaringkan rumah aku ni daripada setan, daripada anasir, daripada toyol apa. Cakap itu bagus untuk toyol ke ataupun bagus untuk benda-benda gaib-gaib? Ini kalau yang ni ikut Tok Cha ni toyol lah. Toyol lah. Toyol lah. Sebenarnya toyol lah. Sebab bau hamis ikan. Tapi kalau jalan tu, kalau kita basuh dulu tak boleh Tak boleh, jangan basuh. Kita nak hamis tu. Kita nak bau hamis tu. Hamis tu adakah ada dekat halaman? Dia akan reput. Kalau dapat lagi reput, lagi bagus lah. Lagi lama, kata kalau nelayan tu dah pakai jala tu dah 2 tahun. Dah 2 tahun tu dah terkoyak sana sini. Jala tu lah ambil. Janganlah pula kita beli jala baru, gunting tak ada. Dia nak benda yang hamis. Pasal jala ni, dia selain pada hamis, dia ada garam. Kalau katakan laut, garam. Tak apa kalau rumah tu. Okay guys, so itu sedikit pasal orang kata apa namanya toyol, dan juga petua untuk kita menghindarkan diri kita daripada terkena toyol guys. Ini satu ilmu baru yang aku belajar tau. So aku harap korang pun belajar sama-sama, sebab topik dia agak menarik korang. Topik dia berkisahkan pasal toyol, asal-usul toyol. Dia tak lebih pada asal-usul, cara untuk mengenal pasti adakah rumah kita ni ada toyol ke tidak. Dan lepas tu pula kita nak tahu apakah cara untuk menghindarkan diri kita daripada toyolan ni guys. So aku harap korang boleh belajar sama-sama jugalah apa yang kita tengok daripada video tadi itulah. So aku rasa sampai sini lah konten kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.